So hari ini kita nak unboxing emas Mariam. Sabarlah. Nah, jom kita tengok apa yang saya keluarkan untuk Mariam daripada akaun Mariam sendiri. Jadi bagi yang tahu sebenarnya akaun emas public gold ni bukan hanya untuk orang dewasa. Untuk budak-budak yang berusia bawah 18 tahun pun boleh ada akaun public gold juga. Awak jangan gerak sangat sebab mak ibu kat sini. Rezeki Mariam, saya dan suami memang decide untuk simpan duit raya anak, duit orang sedekah, apa-apalah duit anak-anak ni. Biasanya kita akan simpan dalam akaun Gap dan saya dan suami masing-masing buat auto debit RM50 untuk anak-anak. Jadi hasil daripada simpanan dan hadiah-hadiah orang tu, ada beberapa gram emas yang dah pun ada dalam akaun Gap. Kita cuma keluarkan satu sahaja buat rasa-rasa. So macam biasalah dapat free pouch. Dan ini adalah emas pertama Mariam. Tada! Gold bar 5 gram untuk Mariam. Awak punya tau. Kenapa saya keluarkan 5 gram instead of item-item yang lain? Sebab pada saya item 5 gram ni tak kecil, tak besar. Dan 5 gram ni kalau nak jual, amount dia tu just nice. Dan kenapa saya simpan emas untuk anak? Yang pertama untuk elakkan duit tu ibu bapa terguna lah of course. Dan yang kedua, simpanan anak-anak ni kita bukan nak guna hari ni. Kita nak guna lambat lagi. Sayanglah kalau kegunaan jangka panjang tu disimpan dalam bank je. Saya dan suami pilih simpan dalam bentuk emas. Jadi bagi tuan-puan yang nak saya bantu untuk bukakan akaun anak, boleh hubungi saya untuk saya guide sebaiknya. Nah, ni awak punya.